Okay, Assalamualaikum. So, mari kita review sikit lah. Biasalah, ini minuman-minuman yang tinggi gula lah. Minuman-minuman yang tidak real. It's all dead food, dead drinks. Kenapa saya cakap dead drinks? Sebab dia tidak ada nutrisi. Sebab serat dia, original tu telah diambil dan digantikan dengan serat sintetik. Ini semua tinggi gula, high fructose corn syrup. Okay, saya nak cerita pasal minyak pula. Ini adalah minyak-minyak yang sihat lah. Contoh minyak cooking oil, jenama apa tu, kita kena ambil yang CP6 lah. Yang ni CP7 kan. But still minyak kelapa sawit biasa yang kita guna untuk goreng kan. Ini semua sihat, boleh lah, boleh untuk menggoreng. Tapi masalahnya dia telah buang dia punya beta keratin, iaitu merah tersebut. Minyak kelapa sawit tu asalnya merah, tapi dia telah diproses sikit, tapi still okay. So saya tak pakai yang ni, saya pakai jenama saji. Minyak jenama saji tu make sure dia punya CP dia 6. Ada tulis tu CP6 kan. CP6 ni maknanya kurang oxidation lah. So maknanya dia stable at a certain suhu. Bila dimasak dan dia stable. Dan actually minyak-minyak sawit ni okey untuk normal goreng. Minyak buruk, ni semuanya adalah contoh-contoh minyak kelapa sawit yang diguna pakai oleh mostly rakyat Malaysia. Okey. Okey, yang next pula ini adalah minyak yang bahaya. Nampak ni? Minyak ni. Minyak sunflower, minyak bunga matahari, and then ni semua minyak bunga matahari, minyak-minyak yang diimported. Minyak canola oil atas ni. Nampak? Minyak bunga matahari. Nampak harga dia mahal. RM30.40 offer. Original RM44.75. Asal dia lah natural. Minyak bunga matahari, minyak canola, tengok. Minyak ni lah yang menyebabkan ramai orang kena sakit jantung, kerana dia melambat, dia mempercepatkan proses oxidation. Sebab minyak macam ni ada trans fat. Bila dia lebih suhu daripada 100 darjah Celsius tu, dia goreng, dipanaskan, dia akan menjadi trans fat dan akan menghasilkan fatty acid, omega 6 fatty acid yang tidak stabil dengan omega 3 fatty acid. So menyebabkan oxidation di dalam saluran darah kita yang menyebabkan angiogenesis kita tak cantik. Menyebabkan masalah arteriosklerosis. Okey, iaitu pengerasan saluran darah. Semua ni minyak-minyak ni. Nampak? Sunflower oil, peanut oil, minyak jagung, minyak beras, you know, all this kind of thing lah. RM26.90. So ada yang tanya saya, minyak carotina, minyak masak ni, dia adalah minyak yang dicampur dengan canola. Dia bukan minyak kelapa sawit merah. Ini sihat. Ni sihat. Coconut, minyak kelapa ni yang saya pakai. Minyak kelapa ni, coconut oil. Okey, ni okey. Yang ni tak okey, sunflower. Yang ni okey. Minyak kelapa. Minyak kelapa is very good sebab dia ada MCT. Dia stable at suhu memasak. Okey, harga dia agak mahal sikit. Saya guna untuk menggoreng telur ke. Tapi untuk menggoreng dalam kuantiti yang banyak, saya pakai minyak kelapa sawit biasa tu lah. Ini jangan beli lah. Okey, boleh. Ni minyak carotino. Carotino ni pun tidak bagus kerana macam saya cakap tadi lah, it's a kind of vegetable oils. Actually minyak-minyak yang macam ni kan, minyak-minyak yang diimport ni, dia lebih bahaya daripada refined sugar, I tell you. That's why minyak-minyak ni siapa yang pakai? Mostly orang kaya, betul tak? Orang kaya lah. Dia beli dengan bangganya beli, tapi sebenarnya dia kena tipu. Sebab apa? Minyak ni tinggi dia mudah teroksida. Teroksida boleh menyebabkan masalah arteriosklerosis dan menyebabkan masalah cardiac arrest, iaitu masalah jantung, kardiovaskular, kerana dia tak stable dengan omega 6 dengan berbanding omega 3. Nisbah je 6-1 macam tu, 8-1 di bawah macam tu lah. Okey. Okey, kalau nak sihat, pakailah minyak yang saya cakap tadi. Minyak kelapa sawit merah, minyak kelapa dara, minyak kelapa, ghee dan juga grass fed butter. Okey, sekian dulu. Boleh tengok live saya setiap pagi pukul 8 dan malam pukul 10 untuk kita membincangkan konsep pemakanan sihat dan juga bincang pasal probiotik raw kefir. InsyaAllah, jumpa lagi.